Sofa kalis kucing gigit. Unboxing. Sofa kalis kena cakor ada. Sofa kalis kucing gigit. Wow. Iya. Kalis kucing gigit kayunya. Oh, kayunya. Lah. Oh ya, buldru. Buldru. Dia mungkin ada satu tertinggal tumpang. Nah, tumpang P4 ya. Dalam hati dia kan, bos BABI. Mana ada? Oh tak eh? Oh, dah kurus sikit lah, Wan. Ya. Bertutu. Bertutu. Cepat je susut. Sekejap gila. Apa kontena? Berapa tengok kita? Malam P15. 900. Ha? 900. Nak buat sesuatu lah. Bagi turun dulu barang. Kontena lagi. Bos dah lama tak buat satu kontena 1 jam, bos. Oi. Kita masaknya nanti dia berlori tak jumpa rumah. Nanti dia berlori tak jumpa rumah. Kita dah start kena pajak lori luar juga ni. Bukan, maksudnya jaminan dia delivery barang kita. Lori kita banyak pun tak cukup. Bos kena bagi tahu lah dia punya law macam mana. Spek untuk Buat surat naik. Ah, Kalau dia berani kita boleh bagi job banyak dia. ya. Berat sama yang kita buat untuk sofa. Yes. Boleh. Boleh buat job. Tak pun bagi buat satu video kan. Sampai rumah customer macam mana.